hospital, sungai, laut, hutan. Tempat yang berair, berdarah. Memang banyak. Banyak tempat depa. Tapi paling banyak kat laut lah. Paling banyak kat laut. Sebab laut gaib ni dia ada level dia, Wan. Macam kita jumpa tepi-tepi jalan ni yang biasa-biasa je. Tapi yang dekat laut, dekat hutan tu yang betul-betul jin, asal-asal jin. Macam mana Kak Intan tahu dia level lain? Form depa tak sama. Form dia lain. Depa takkan layan nasihat-nasihat bodoh-bodoh ni, tak. ya. Depa bentuk lain. Depa bentuk lain. Kau yang boleh cakap nasihat ni bodoh-bodoh je. Hala, yang tu yang biasa-biasa kita jumpa kat jalan tu biasa. Yang dekat laut, depa ada kerajaan gaib depa. Dekat hutan, depa ada kerajaan gaib depa. Depa ada gerbang depa. Kita boleh nampak lah dia punya gerbang dia tu, warna pintu dia tu, nampak lah. Kak Intan nampak semua. Pernah ada beberapa kali Kak Intan nampak lah. Tapi Kak Intan memilih untuk tak mendekat sebab takut sekali tiba-tiba depa tahu kita peka, termasuk kat tempat depa lagi macam mana? Bentuk dia lain dari segi macam mana? Lain. Depa sangat ada yang Kak Intan pernah tengok, tak tahulah kalau untuk orang luar panggil benda tu apa. Tapi yang Kak Intan nampak tu dekat Gunung Jerai lah. Masa tu Kak Intan pergi camping. Camping sekolah. Waktu tu waktu tu siang je. Sebelum kami sampai ke pasang kemah macam biasa kan. Lepas tu ada Kak Intan, kan kami bahagi-bahagi tugas lah. Yang ada kena pergi cari kayu, ada semua kan. Jadi Kak Intan ni bahagian cari-cari kayu dengan kawan. Lepas tu ada nampak kawasan tu, Kak Intan nampak kancil, anak kancil kecil kan. Lepas tu Kak Intan tengok, cantiknya anak kancil ni, comel lah. Kita duk tengok dalam TV, kita ingat anak kancil besar. Yang kita tak tahu kata kancil tu sebenarnya kecil je. Jadi Kak Intan pun ikut tengok. Lepas tu tiba-tiba nampak ada pokok dia macam pokok tu satu batang. Macam pintu lah kan pokok tu. Tapi aura yang kita nampak tu dia ada gerbang. Bila mas tengok belah dalam lagi, dia macam ramai dalam kampung tu. Tapi depa punya bentuk tinggi. Depa 3 kali ganda daripada kita ketinggian depa. Pakai baju biasa. Oh, tapi aura dia lain. Depa ada yang baik, ada yang tak lah. Tapi Kak Intan tak memilih untuk terus pergi pada tempat tu, tak berani lah. Sebab Intan takut lah juga kan. Yang tu yang jenis tu. Ada yang jenis yang macam binatang, bentuk harimau. Lain. Harimau putih lain. Bentuk harimau macam mana? Bentuk harimau tu kebanyakannya jin lah. Dia menyerupai, dia boleh jadi bentuk haiwan kan, harimau. Depa ada level depa lah. Ifrit, Azazil, jin yang betul-betul. Kalau So dekat laut paling banyak ah. Banyak. Depa pun ada wilayah depa juga. Depa tak boleh keluar masuk suka-suka hati. Kalau yang duduk dekat hutan nak pergi masuk kat laut suka-suka hati pun tak boleh juga, kalau kerajaan depa tak sama. Ui, ni level semasa lain weh. Depa lain. Depa punya wilayah depa tak sama. Faham? Depa pun ada raja depa sendiri. Ya. Tapi Kak Intan tengok dan tak masuk campur lah. Kita tahu depa macam tu kan. Jadi depa pun ada yang baik, tak ganggu. Depa dah jaga tanah ni dah lama. Memang tempat depa. Jadi depa takkan kacau kita, kita pun takkan kacau depa. Tapi bentuk depa pelik-pelik lah. Ada yang besar, bertanduk, bertaring tapi baik. Faham?